So kalau tuan-puan hari ni ada sejumlah simpanan yang memang tak akan digunakan untuk tempoh jangka masa panjang, okey, lebih daripada 2 tahun, seelok-eloknya tukarkan kepada emas tuan-puan. Lebih berbaloi. Itu apa yang saya buat tuan-puan tahun 2021. Saya tukarkan duit saya RM12,900 kepada sekeping gold bar 50 gram. Okey, 2021 harganya cuma RM12,900 saja. Hari ni harganya RM29,800. Saya dah untung RM16,900. Jadi inilah kelebihannya bila kita tukarkan duit kita kepada emas tuan-puan. Kekayaan kita semakin bertambah. Tuan-puan simpan duit tuan-puan, kekayaan tuan-puan tak semakin bertambah. Kekayaan tuan-puan sedikit-sedikit dimakan oleh inflasi tuan-puan tanpa tuan-puan sedar. Sebab apa? Sebab nilai duit tu makin kecil. Nilai kuasa beli duit tu makin kecil. Maksudnya apa tuan-puan? Lebih sedikit benda yang tuan-puan boleh beli dengan nilai duit yang sama pada hari ini berbanding 5 tahun yang lepas. Contoh, kalau tuan-puan ada RM10,000, RM10,000 boleh beli hanya sekian-sekian benda. Masa contoh lagi tuan-puan, tahun 2021. Masa kalau saya ada RM10,000, macam tu. Tahun 2021 saya ada RM12,900, saya boleh beli sekeping gold bar 50 gram tuan-puan. Tapi hari ni kalau saya nak beli sekeping gold bar 50 gram ni, saya kena ada duit RM29,800. Nampak berapa banyak saya kena tambah duit untuk saya beli emas yang sama, gram yang sama.